Jangan buang terus resit pembelian anda. Scan dulu QR code ni kalau tak nak kena kejar LHDN. Inilah e-invoice yang perniagaan dengan jualan cecah RM1 juta hingga lebih RM100 juta kena buat sekarang. Tapi, apa kaitan dengan kita pula? Anda sebagai pembayar cukai mesti risau kalau resit hilang masa nak buat e-filing kan? Semua resit ni dah ada record online dengan sistem LHDN. So, proses declare cukai akan lebih telus dan cekap untuk kedua-dua pihak. Jom saya tunjuk cara dapatkan e-invoice ni. Contoh untuk resit ni, anda scan dulu QR code dia. Lepas tu, pastikan maklumat pembelian betul. Masukkan maklumat jenis pengenalan, nombor IC dan nombor TIN anda. Lepas tu tekan validate. Isi maklumat peribadi macam nama, email, nombor telefon dan alamat. Settle isi semua maklumat, tekan request OTP. Anda akan dapat OTP dekat email macam ni. Masukkan nombor OTP tadi dan tekan submit. Anda akan dapat e-invoice dalam masa 2 hari atau ikut pada service provider berkaitan. Anda boleh verify dokumen dekat portal My Invoice dan download e-invoice untuk simpanan. Inilah format e-invoice yang LHDN dah tetapkan. Semua data peniaga dan pembeli ada dalam e-invoice ni. Lepas ni, senang nak declare tax sebagai warga negara yang bertanggungjawab. Share video ni supaya lagi ramai pembayar cukai tahu info berguna ni. Follow Extra.my di semua media platform untuk info kini, sahih dan terperinci setiap hari.